Wong Kelang, kalau korang dah bosan kunyah nasi dengan lauk-lauk kampung, dekat sini ada makanan selain itu tau. Kunyahlah sepuas mana yang korang nak, janji jangan membazir. Yuk pada mampir Viora Cafe, Nang Rantau Panjang, Kelang. Dengan harga RM67 sekelapa dewasa, korang boleh kunyah dua jenis cuisine, Korean street food dan juga western. Ada ramen pedas, ada ramen cheese. Yang tak tahan pedas, mi sedap pun ada. Chicken wing dengan chicken ramen ni pun ada ni ha. Ada yang kosong, ada yang pedas, ada yang bercheese. Tak cukup rasa cheese, korang boleh tambah lagi. Free flow. Topoki kegemaran Anna ni pun ada ya. Boleh ambil sebanyak mana yang kau suka, janji habiskan tau. Okey, belah sini pula bahagian western dan pasta. Banyak jugalah pilihan pasta dia. Ada mac and cheese. Serius Anna cakap, mac and cheese dia full of cheese dan creamy. Ada pasta samyang, aglio olio dan bolognese. Yang 4 ni pula ada chicken tender, meatball dan mantap. Nasi pun ada ni ha, tapi ni nasi butter tau. Sesuai lah nak kunyah dengan western ni semua. Bukan itu je wah, oden pun ada. Boleh pilih apa yang korang suka kat sini, bagi ke akak tu untuk celur dalam kuah oden. Sebelah dia pula ada nachos loaded, ada daging atau ayam yang korang boleh pilih, nak mix pun boleh. Dan sebelahnya lagi ada potato loaded macam capchi tu dan Korean glass noodle. Kambing grill pun tak ketinggalan korang. Mana yang suka kambing tu korang boleh minta sebanyak mana yang korang nak, diorang akan preparekan. Bahagian manisan dan air pun aki temen yo. Panganan kat sini boleh diterima tekak, puas hati dengan servis diorang. Surau pun ada, tandas pun disediakan. So bagi korang yang mencari buffet yang lain daripada lain, tak klise, sinilah pilihan korang. Memang marem weh.